Kenapa saya cakap bare minimum? Okey, siapa yang pernah, ni boleh Google, boleh chat GPT, siapa yang tahu setiap okey, kalau antum punya batch SPM berapa orang? Tahu tak? Cuba Google, chat GPT banyak batch korang ataupun setiap batch SPM di Malaysia setiap tahun berapa orang? Kita cakap pasal Malaysia ni, satu Malaysia. Berapa orang satu batch? Tengoklah, your years ke, berapa tahun ke, nak tengok statistik ke? Jumpa tak jumlah? Okay, your batch 380,000. Ada yang batch lain? Ataupun yang cari tahun mana-mana ke? Ada angka lain? 395,000. 355? 395. Okay, lagi? Ada lain? 400,000. Okay, dia roughly 300, dekat 400 atau dalam number Now, recently saya tanya juga batch lebih kurang saya sebenarnya terkejut sebab masa 10 tahun lepas bila saya buat exercise ni, dia 500 hingga 600,000. So tak tahulah lepas pandemik makin ramai yang tak nak ambil SPM ke apa kan. Dia ada hilang 100,000 plus jugalah daripada batch ataupun ramai tak, ataupun orang makin kurang dapat anak pun tak tahulah. Saya pun tak tahu tengok statistik kelahiran. Tapi kalau zaman kita dulu, zaman 10 tahun sebelum ni, 500 hingga 600,000 tau. Tak tahulah sebab ramai repeat ke apa, tapi jumlah dia kalau sampai 400,000 tu sebenarnya 100,000 kurang. So ada orang kata memang mungkin ramai dah tak minat nak buat apa, ambil SPM kalau tak nak masuk universiti contohnya. Baik jadi influencer. Okay, so berapa ramai daripada tu yang masuk universiti? Boleh cuba cari tak? Yang masuk whatever universiti lah, local, international, overseas apa semua. Daripada 400,000 tu, berapa ramai masuk universiti? 137,000 lagi ada angka-angka lain. Uni awam 160,000. So of course yang zaman ni susah sikit data dia sebab kalau SPM dia ada announce kan setiap tahun berapa ambil kan. Kalau ni dia macam dia nak tarik data dia mana. So kalau kita boleh ke kita kata setengah atau lebih sikit ke? Tak tahulah macam nak bagi pola ni. Sebab itu belum kita kalau nak full data lagi ialah sebab tadi kita ambil yang SPM tau. Belum nak kata yang tak ambil SPM kan. So kalau kita nak consider lah selain daripada 400,000 yang ambil SPM tu ada juga yang tak ambil SPM. So bolehkah kita kata generally speaking dalam setiap batch yang lahir tu sampai ke SPM yang masuk universiti tu half. Untuk mudah congak Now, kalaupun kita berjaya buat benda ni, meaning what? Meaning that daripada satu batch ni yang lahir sama-sama ni, separuh dia yang masuk universiti semua kita berjaya menyebabkan dia support perubahan yang baik. Yang lagi separuh tu tak sure lah apa jadi kan. Contoh begitu. Kalau kita berjaya buat benda tu dah membantu tak Malaysia untuk berubah?